kan, lelaki perempuan semua ada kan. Dah terkejut, macam mana ni jadi ini adalah fatwa-fatwa moden yang melibatkan perubahan-perubahan semasa yang dipanggil di bawah kaedah la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amakin wal amkinah. Tidak dinafikan boleh berlaku perbezaan dari sudut hukum kerana meraihkan perbezaan waktu dan perbezaan tempat. Ya. Jadi jangan pula kita tengok orang sembahyang dekat level prayer level tu, kita kata pula tak sah sembahyang, dah jadi mufti baru pula. Dah celaru apa? Taruh biru orang ramai nanti. Sawadika. Oh, sorry. Kita di kertas. Payung ni kan. Kertas dia lembut dia. Payung. Ini kecil color. Color biru. Boleh beli. Cantik ni. Tak jadi nak beli. Tengok kena batu ramai. Itulah tu tak jadi.
ramai tak ada bini sangat. Tak jadi. Mungkin ada insya-Allah. Betul. Wah, panjang kena beratur. Cakap ni kerja ayah dengan Allah lah. Tapi ayah nak cerita pada kamu bahawa ayah punya jihad besar ni, kalau ayah mati besok, ayah punya pahala ni insya-Allah dalam berjalan. Kerana pahala orang-orang masuk Islam ni kita dapat menikmatinya bila kita mati. Lebih daripada orang pencen lah. Kalau orang pencen dia mati, bini dia dapat kan, bini dia mati, macam mana Singapura cerita gone. Melainkan ada anak bawah 18 kan, kalau tak ada habis. Tapi kelebihan amal saleh kita lakukan mengislamkan orang, kita mati besok anak dia mati besok cucu dia, tidak mengurangkan sikit pun bahagian daripada apa yang Allah butuhkan untuk setiap mereka. Itu adalah kota Ubian Bungkam yang lama ni. Dia tenggelam pergi duduk dalam bawah tanah tu 4 meter. Ni dia kota lama ya. Ni kalau tak menggali ni tak ditemui, kata ni adalah kota lama ya. Ini adalah kuih. Ni kalau korek lagi mana tahu ada lagi. Tempat simpan orang Thailand ni dia ginilah. Kalau mati dibakar dan tulang-tulang akan disimpan di tempat macam ni lah. Orang dipanggil JD. JD ni adalah tempat simpan tulang-tulang orang mati. Jadi boleh jadi kaum kerabat raja untuk orang ramai duduk ni benda lain. Ini sebelum nak jumpa ni pun tanah dia macam ni lah. Jadi tanah dia tinggi macam kita duduk sekarang ni. Ini bau gali-gali jumpa. Ini buk pipi dah. Ini sebelum mereka menemui Islam. Jadi agama Hindu, agama dari India ni mari dulu. Ini nama dia jadi monyet kerana dulu banyak monyet di sini kata. Ini ada anjing pula tu. Anjing tak ada. Nak berumur. Kun Muslim lah bang. Kawan, kita tanya dia mati di mana? Di mana boleh dia kata. Dia kata tak boleh lah, kita kena masuk syurga Allah. Ni kita nak buka jalan ni. Nak bagi syarat. Oh, yang pusat yang kita akan pergi ni, dia yang jadi orang yang tunjuk kepada Ustaz Jaafar beli orang tempatan. Orang yang rumah ni dia mari buat ni bagi tinggi nak lari daripada banjir. Ni dia pusat Islam. Tengah dibina lagi ni, tak sudah lagi ni. Tapi yang siap dah sana. Alhamdulillah masih berkembang lah ni. Ya, Islam kita berkembang. Kita nak kuasai kota lama dulu. Bagi mula Islam di kota lama. InsyaAllah. Dan ni kau Salam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Distinguished guests, Dato' Zah Hassan, and brothers and sisters from Kuala Lumpur, Malaysia, and some brothers and sisters from Singapore. Respected لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم แต่เป็นตรงนี้นะ ไม่ใช่กอดอย่างเดียวนะ แต่จูบให้จูบแก้มนะจูบแบบข้างๆเหมือนผมจูบเมื่อกี้จูบอาจารย์จะฟังอย่างผมจูบเราแค่ทางแก้มโอ้เข้าใจไหมโอเคไม่เป็นไรปล่อยก็ปล่อยเลยนะนั่นคือสายสัมพันธ์ที่มั่นใจทีนี้ท่านอยู่ที่นี่เนี่ยท่านรู้อิสลามคืออะไรไหมหรือท่านรู้แค่มีศูนย์ไม่ได้สิศูนย์ที่มาอยู่ที่นี่นี่มาอยู่กลางกรุงเก่าเนี่ยเราต้องรู้อะไรมากไปกว่านั้นอะไรมาอิสลามใช่ไหมนี่จะบอกวันนี้เรารู้จักนายกอีกคนนั้นเรารู้จักนักร้องเยอะนะเรารู้จักดารานักแสดงเยอะนะเรารู้จักนักมวยไม่ชอบใช่นักมวย Saya tak teringat langsung tak. Baca yang sister.